Kita ada intern baru hari ni guys. Awak jangan yang mana-mana, sebab kita kat sini semua macam family je. Boleh ni? Nama saya Muhammad Hanif. Saya berasal dari Selangor. Welcome to the family guys. Okay, terima kasih Hanif selaku family baru kita. Okay, makin meriah lah office kita sebab ada family baru. Terima kasih sikit Hanif. Nama baru. Apa nama kau? Hanif. Hanif. Mulai hari ni kau panggil aku Abang Amin. Hai, abang. Kita satu family bro. Tak, sekarang ni tolong abang ambil air kat belakang boleh adik? Ni air dia. Tak setu. Kerja semalam dah siap ah? Hah? Kerja apa? Kerja semalam lah aku dengan kau. Saya baru masuk hari ni bang. Kerja mudah kau tak boleh buat? Amin. Masya Allah, bagus lah korang berdua ni. Dah bergaul. Memang betul-betul family lah korang. Tengah ajar visi company kita kat dia. Amin, teruskan family kita ni. Aku nak sale inventory dengan marketing report. Asal juga aku nak. Semua ni tiga-tiga. Asal tak dapat menjaga. Amin. Kalau buat untuk customer boleh ke? Boleh bang. Uish. Satu lagi, customer report. Aku nak asal siap kau? Alhamdulillah siap gak. Udah siap? Siap lah. Macam ni kau buat? Pakai pastek je lah. Daripada buka macam-macam tab, semua data daripada TikTok Shop, Shopee, Shopify, WooCommerce hinggalah physical store boleh buka dalam satu dashboard je. Sales, marketing, inventory, affiliate dan semua branch boleh monitor dekat satu website je. Lagi satu, dia boleh explain apa sebenarnya berlaku pada bisnes dalam bahasa yang mudah faham. Siap boleh detect masalah lebih awal sebelum betul-betul rugi. Tak gila pastek ni. Kenapa kita tak pakai benda ni daripada dulu kan? Kalau macam ni saya rasa awak jadi manager. Awak kerja untuk dia kan? Hanif, awak kerja dengan dia elok, okey? Awak kerja untuk Hanif elok kan? Bos. Kau buat air untuk aku? Baik bang. Kopi ke coklat?